Alright, hari ni hari Selasa, Iwan pasti ramai pelajar kampus kat luar sana ternanti-nanti show Iwan pada hari ni. Sebab macam biasa, setiap hari Selasa show kita berkenaan dengan bajet. Tapi topik kita hari ni khas kepada semua pelajar kampus. Bagi Iwan tak kisahlah korang duduk hostel ke ataupun duduk rumah sewa ke. Dan hari ni sebenarnya Iwan nak share korang tentang sabun pencuci yang Iwan akan share, iaitu yang powder lah. Macam mana korang boleh dapatkan dalam, kita hari ni akan kupaskan yang harga yang 4 kilo punya deterjen powder dan bawah RM15. So kalau nak tahu berapa dan brand apa yang korang boleh cari, yang penting first banyak buih. Iwan pasti kalau macam tak ada buih tak best. Kita nak basuh baju mesti rasa macam tak bersih kan. First mesti sabun banyak, dan yang kedua yang penting sekali mesti bajet tu memenuhi cita rasa kita dan of course jimat dan takkan menipiskan poket korang. Alright, so hari ni kalau korang nak tahu, kena dengarkan Iwan di My Campus AM daripada pukul 8 sampai ke pukul 11. So hari ni 11 hari bulan Julai 2017. Kena dengarkan Iwan daripada pukul 8 sampai ke pukul 11 di My Campus AM melalui 3 cara. Korang boleh dengarkan melalui website kami di www.mycampusradio.com, ataupun korang boleh dengarkan secara online di Facebook kami. Korang saja My Campus Jarak Radio, lepas tu klik button like. Itu paling penting sekali, klik button like, sebab korang akan dapat sentiasa info topik-topik yang best yang ada dekat page kita orang. Kemudian dekat belah kiri tu, dekat bawah je profile picture, ada listen online here. Kalau yang jenis malas nak buka ke tab lain, korang boleh buka dekat Facebook. Kalau tengah online tu, korang boleh dengarkan secara online juga. Alright, so jangan lupa juga untuk download apps kami di Play Store dan di App Store. Korang boleh search je My Campus Jarak Radio. Alright, so deterjen powder mana yang menjadi pilihan anda yang banyak buih? Dengarkan Iwan di My Campus AM. Jom berubah bersama. Pada hujung minggu yang lepas, Iwan dah pun pergi ke Tesco untuk Iwan tengok bajet sabun mana yang menjadi pilihan. Dan ada juga sabun-sabun yang memang Iwan dah guna pun sebelum ni dan amat Iwan puas hati. Dan Iwan nak share dengan korang sabun pencuci yang perlu ada kat rumah korang, dan korang boleh pilih sebab korang boleh dapat jimatkan poket korang dan dapat basuh baju dengan tenang sebab duit tak banyak habis, dan yang penting boleh tahan lama juga. Tapi bagi Ibu tak tahu lah, macam ada kat luar sana mungkin ada yang jenis yang jaga baju, macam contohnya baju ni tak boleh dengan sabun ni, risau macam risau warna turun ke apa. Kalau ada jenis macam tu, korang kena berhati-hati lah. Tapi Iwan akan share juga ada beberapa jenis deterjen yang mungkin korang takut nak gunakan, sebab ada yang Iwan share juga yang brand yang korang tak pernah dengar. So kalau korang takut, korang boleh guna brand yang biasa korang dengar. Korang jangan risau, sebab hari ni Iwan akan share 5 brand deterjen powder yang boleh korang gunakan untuk kegunaan basuh kain harian. Bagi Iwan, kalau dapat yang 4 kilo dan 5 kilo boleh tahan dalam sebulan 2. Kalau Iwan pasti kalau yang duduk kat rumah sewa tu lah. Sebab kalau macam Iwan sendiri, penggunaan yang berat pun kalau macam Iwan guna dalam 5 kilo tu mungkin boleh tahan dalam kat 2 bulan juga bagi Iwan. Tapi korang kat luar semua, Iwan tak tahu macam mana kan. Tapi ikut cara penggunaan masing-masing. Alright, so bagi Iwan sebenarnya, kita orang makan bersama apa yang kita orang boleh nampak sebenarnya daripada liquid dengan yang powder. Sebenarnya powder lebih jimat dan lebih tahan lama. Bila liquid ni kalau kita terlalu banyak kita tuang pun nanti akan menyebabkan cepat habis juga kan evaporasi. Alright, so Iwan akan share brand pertama yang perlu korang cari di tapi hari ni khas Iwan nak share korang itu di Pasar Raya Tesco. Sebab sebelum ni Iwan dah pernah pergi ke Ion contohnya, dan Tesco dan Giant. Tapi ada satu brand yang ada di Giant yang ada di Tesco yang murah dan sabun dia sangat banyak dan boleh tahan lama. Alright, so ini yang brand first yang Iwan akan share ni adalah brand yang Iwan guna dekat rumah Iwan sekarang. Alright, so brand yang pertama yang akan Iwan share untuk korang wajib beli pada hari ni iaitu Tesco Everyday. Dia punya deterjen powder yang 5 kilo berharga dalam RM12.99. Bagi Iwan, kalau macam RM12.99 ni mungkin kalau genapkan jadi dalam RM13 lah. Sebab kenapa hari ni kita orang dekat My Campus Radio peka tentang benda-benda macam ni? Sebab kalau korang perasan, brand-brand yang lain yang ada di pasaran, harga semua dalam 4 kilo pun dah dalam RM24, nak kat 30 kan. So bagi Wan sebenarnya kalau dah bawa atas daripada RM20 ni memang dah bagi Wan tak jimat pula. Walaupun sebenarnya memanglah kalau macam pelajar kampus macam kita, student kan, kita mesti nak bajet kan. So hari ni Wan akan share korang harga yang dalam 4 kilo dan 5 kilo yang bawah daripada RM15. Alright, so brand pertama yang korang boleh try iaitu Tesco Everyday Value, iaitu dalam 5 kilo, harga dia dalam RM13. Alright, so selepas ini Wan akan share ada lebih kurang 4 deterjen powder
benda yang perlu korang dapatkan dekat pasaraya Tesco ni, ataupun dekat Giant pun dan lain pun semua ada sebenarnya. Korang boleh try cari, tapi Iwan akan bagi range harga yang ada di dalam Tesco. Alright, so dengarkan Iwan di My Campus AM. Jom berubah bersama.